Hah, ada orang tanya saya, bang, kenapa dekat video Berani Buat ada iklan pasal Skrut macam kat sini? Saya duk ajak orang guna Skrut sebelum beli kereta second hand. Sebabnya tak nak jadi macam ni, kereta dah beli baru tahu ada problem. So, function ke Skrut ni? Kalau ikutkan ada dua benda lah. First, anda katalah kita ada 3 kereta yang kita tengah usaha untuk beli kereta second hand. Jadi untuk dapatkan maklumat kereta, kita pergi ke Skrut, masukkan nombor plate, akan dapat report. Kalau kereta yang ni tak pernah accident ke apa, okey. Kita tengok yang lain pula, ada accident claim lah. Kita tengok detail claim dia, ni nombor 45, pernah total loss. Jadi ambil kereta yang okey tadi. Ini kira tapisan awal lah. Dia tak perfect report yang pertama ni, tapi at least banyak info yang kita dah tahu. Sekarang masuk ke part kedua. Daripada 3 kereta tadi, kita dapat 1 kereta yang report dia cantik. Kita book Skrut punya integrity inspection. Diorang akan cek atas, bawah, luar, dalam condition kereta tu. Yang ini paling kritikal. Sebab masa inspection lah kita akan tahu kondisi sebenar kereta yang kita nak beli. Lepas tu barulah kita boleh decide untuk lengkapkan pembelian kereta dengan selamat. Tapi mungkin akan orang tanya yang bila kita nak tukar pemilikan kereta, kena buat inspection dekat Puspakom. Betul, tapi Puspakom punya inspection ni hanya untuk membenarkan kereta tu berada di jalan raya. Bukan fully betul-betul proper kita nak tengok kondisi kereta tu untuk jadi milik kita, kita puas hati ke tak puas hati. Itu lain. Inspection macam tu kena lebih detail. Skrut antara platform yang reliable lah untuk kita dapat result yang betul-betul telus, confident kita yakin bila kita beli kereta ni. Kita tahu apa yang kita beli. Anggaplah handphone ni sebagai kereta. Kita nak beli handphone. Lepas tu ada orang yang akan buat inspection kat handphone ni. Dia hanya check boleh call ke, boleh WhatsApp ke, boleh mesej, dapat internet ke, ada wifi, boleh keluar suara, ada 4G, ada 5G. Itu saja. Lepas tu kata okey, boleh dijual. Itu kira level Puspakom. Tapi kalau kita nak inspection yang lebih detail, di mana handphone ni boleh on wifi lama, ataupun handphone ni boleh buat hotspot. Kalau Puspakom dia tak check sampai boleh buat hotspot, hanya boleh guna wifi je. Itu Skrut. So kita tahulah kereta ni bukan sekadar untuk guna jalan raya saja. Kita tahu properly dia punya condition. Cara terbaik kita gunakan Skrut adalah first, dapatkan data kereta tu gunakan Skrut punya report. Dalam beberapa kereta tu kita dah Skrut semuanya, kita paling rasa confident nak kereta yang ini. Contoh kereta satu ni. Sebelum buat pembelian, betul-betul nak bayarnya, ajak orang tu pergi ke Skrut inspection. Jangan kita buat Skrut awal-awal, lepas sebulan tu baru beli. Itu kemungkinan owner kereta tu ubah suai kereta tu, mungkin dia tukar brake ke, tukar tayar lama ke apa. Boleh jadi macam tu. Jadi kalau boleh, sebelum nak bayar, nak confirm transfer duit tu, kita buat Skrut inspection, dapat full report, kita confident, ini kita bayar, tu ambil. Barulah tak ada masa dia orang nak penjual kereta tu nak ubah suai kereta. So kereta second hand yang kita beli tu lebih reliable lah. Itulah dia Skrut. Simple je. Itu je, saya harap saya punya perkongsian ini bermanfaat. Jumpa dalam next video. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum.